Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam episod kedua Pop Culture Talk. Hari ini saya Anwar Haziq dan kita ada tetamu undangan khas iaitu, boleh perkenalkan diri tuan? Nama saya Ahmad Fairuz bin Din. Dikenali dengan Ustaz Fairuz. So hari ini saya nak tanyalah sedikit sebanyak tentang Tuan Fairuz. Boleh. Okey. Jadi boleh ceritakan latar belakang tuan dan macam mana tuan boleh berkecimpung dalam dunia persilatan dan macam mana tuan boleh mula masuk dalam silat gerak sendi naga? Okey, baik. Dia mulanya macam ni lah. Dulu ni waktu belajar di pondok dulu, teringin nak belajar silat. Tapi bila di kampung, arwah ayah tak bagi. Misal orang tua kan risau anak. Jadi bila dekat pondok tu, saya belajar dekat sana silat gayung pusaka. Gayung pusaka. Lepas tu bila dah habis di sana, balik di kampung. Jadi nak khidmat untuk anak-anak muda. Anak-anak muda ni bagi mereka untuk belajar silat lah. Mereka pun kadang-kadang main rumah juga cari. Jadi saya kata senang macam ni lah. Kita cuba cari satu silat dan kita akan tubuhkan di kampung. Yang tu dia asal mulanya tu. Lepas tu bila dah cari, jumpalah silat gerak sendi naga yang sealiran dengan gayung pusaka. Jadi maksudnya silat gerak sendi naga ni betul saya cakap? Betul. Okey, maaf kalau saya salah cakap betul kan. Jadi silat gerak sendi naga ni maksudnya ditubuhkan daripada kampung lah kira. Bukan. Silat gerak sendi naga ni, guru-guru je. Dia dulu dia belajar dengan Cikgu Ismail Cik. Cikgu Ismail Cik ni dah 7 orang pengasas yang belajar dengan Datuk Mio Abdul Rahman. Jadi dia punya sanad daripada Datuk Mio Abdul Rahman. Betul. Kiranya maksudnya apakah silat gerak sendi naga ni dia salah satu cabang daripada gayung juga? Ya, betul. Dia memang satu cabang daripada gayung juga. Boleh ceritakan tahun bila abang mula berkecimpung dalam silat gerak sendi naga ni? Gerak sendi naga ni dia cikgu-cikgunya lah kan. Cikgu-cikgunya dia pun minta kebenaran daripada Cikgu Ismail Cik dululah untuk tubuhkan satu silat baru. Jadi silat baru ni untuk menyambung legasi Cikgu Ismail Cik sebenarnya. Jadi tahun bila tu? Gerak sendi naga ni ditubuhkan tahun 2017. Okey. Maknanya silat ni masih baru lagi lah. Masih baru lagi. Apa bezanya dengan gayung semua? Bezanya kalau dengan gayung tu asasnya sama. Sama. Daripada asas mula sampai ke atas sama je. Cumanya bila dia naik ke atas tu barulah ada yang gerak sendi naga tu. Kita dah masuk dalam baru kita nampak apa perbezaan dia tu. Waktu awal ni tak ada beza mana pun. Sama aja macam silat-silat biasa. Asasnya tetap sama gayung. Jadi semasa abang menelusuri silat gerak sendi naga ni, sebelum ni abang ada try silat lain ke? Ada macam-macam. Waktu di pondok dulu sebelum ada silat masuk taekwondo dulu. Taekwondo dulu. Lepas tu dah ada taekwondo dah kita belajar tu. Ada orang Cina daripada negara Cina, Islam. Dia belajar di situ. Jadi dia ajak kungfu. Kungfu pula. Kungfu tapi belajar juga. Dan kita minat bahagian sini bela diri, kita belajar juga. Silat ni belajar untuk kita punya jati diri kan. Tapi bila berdepan dengan musuh, dia takkan ada yang silat ni, dia akan ada silat real fight. Real fight. Dia takkan ada tak ada bunga dah. Silat ni takkan habis sampai kita mati. Sampai kita mati. Faham. Selagi kita bernyawa, selagi tu ilmu silat ni ada. Ada sahaja pelajaran baru. Jadi jangan kata kita dah tinggi, ilmu tinggi, kita nak membangga diri dah tak ada. Tak ada. Jadi soalannya nombor 2 bang. Boleh saya tanya bang? Boleh. Boleh tak tuan ceritakan sejarah ringkas mengenai silat gerak sendi naga Malaysia ini dan dari mana asal usul serta siapa tokoh utama mengasasnya? Tokoh-tokoh utama dia. Baik, kalau ikut dalam buku yang pertubuhan punya lah kan. Sebabnya saya nak ni tak ingat. Tak ingat betul. Saya baca lah semua ringkas betul tak?
Pengandalan asal-usul ni diasaskan pada Januari 2017. Diasaskan oleh gabungan 13 guru latih tertinggi. Dia ada 13 orang. Dan daripada 13 orang ini pula ada 5 panji. 5 panji. Dan lepas tu guru utama dia itulah Cikgu Ismail Cik lah. Cikgu Ismail Cik. Guru utama dia lah. Ya, guru utama. Masih ada lagi? Masih ada. Masih ada lagi? Sekarang ada di Pulau Pinang. Pulau Pinang ataupun dekat Kulim maksudnya. Ian. Di Kedah. Di Kedah. Dia duduk di sana. Di sana. Baru-baru ni masuk uat dah lah. Dia tak sihat lah. Tak sihat. Dia lah yang dia pun salah satu pelajar gayung juga. Cikgu Ismail Cik. Cikgu Ismail Cik ni 7 orang anak murid Datuk Mio Abdul Rahman. Memang dapat sanad daripada Datuk Mio Abdul Rahman. Datuk Mio Abdul Rahman tu ada lagi ke dah meninggal? Tak ada lah. Dah meninggal lama dah. Dia pengasas gayung kan? Ya, betul. Dia Cikgu Ismail Cik ni dia sama dengan Pak Nak Majid. Pak Nak Majid. Cikgu Majid di Gurun tu. Di Gurun. Dia ada 7 orang semua. Jadi maksudnya dia punya sanad lah. Sanad dia terus daripada Datuk Mio Abdul Rahman lah. Datuk Mio Abdul Rahman. Turunkan ilmu kepada Cikgu Ismail Cik dengan 7 saudara dia lah. Lepas tu daripada ni cikgu saya lah. Cikgu Farizul. Cikgu Farizul, Cikgu Farizal, Cikgu Fadli. 3 beradik. Mereka belajar dengan Cikgu Ismail Cik. Saya pula belajar dengan mereka. Berapa lama orang belajar tu? Lama. Sampai bila-bila baru akan menjadi pelajar. Betul. Sampai bila dah seorang dah jadi guru, kita selama-lamanya akan jadi anak murid. Masih contoh kalau macam silat macam silat gerak sendi naga ni. Ada menggunakan keris ke? Keris senjata ada, senjata semua ada. Senjata semua ada. Semua ada. Tapi sebelum untuk kita main senjata, kita akan belajar untuk faham dulu. Faham seni senjata tu. Senjata tu apa kegunaannya kita kena faham dulu. Baru kita boleh pegang atau boleh kita buat latihan. Contohnya kalau kata pisau. Pisau dia boleh berapa? Tikam. Amuk. Amuk macam mana pula? Amuk tu lah macam orang mengamuk tu. Libat tu. Macam tu. Dia tikam, amuk, hiris. Itu je. Hiris. Kalau hiris dia punya langkah. Dia tikam. Hiris. Lepas tu amuk tu lah. Kita kena faham itu je. Dia punya asas senjata untuk pisau. Dia tak ada boleh untuk mendebas, tak boleh. Dia mendebas, dia balik kepada parang. Parang. Parang pula tak boleh tikam. Parang tetak. Parang tetak. Lagi langkah daripada parang apa? Tetak lagi. Tetak je. Parang tetak je. Tetak, libas itu je lah. Orang pakai senjata betul ke memang? Memang belajar senjata betul lah. Tak ada insiden berlaku ke kalau buat tu? Kalau kena tu biasa. Darah biasa? Biasa. Belajar senjata ni, nama senjata real, biasa, standard. Kalau katakan lah satu hari nanti tibanya ada macam rusuhan ke apa ke, silat ni boleh digunakan tak? Boleh. Memang perlu digunakan lah. Boleh. Jadi siapa-siapa yang kalau nak belajar silat gerak seni naga ni boleh pergi ke abang ataupun Ustaz Fairuz kita. Boleh insya-Allah. Boleh. Belajar ada yuran ke apa? Ada. Ada yuran. Untuk gerak seni naga yuran keahlian semua hidup RM50. RM50. Semua hidup. Bayar sekali belajar sampai puas insya-Allah. Boleh dapat ilmu yang masih ada ni. Kalau saya ni saya pegang bahagian Tulintan. Saya diamanahkan untuk kelola bahagian Tulintan. Maksudnya ni bahagian abang kiranya ketua bahagian Tulintan? Ya. Saya kelola. Faham. Saya yang orang kata apa? Kita yang tengoklah mana kawasan mana yang nak buka, kita buka lah. Lepas tu kita tanyalah kita punya ahli yang belas kawasan kita sini, siapa yang boleh take over untuk tempat tu. Tradisi yang ada sekarang ni, macam sebelum ni saya ada buat video tentang rebana Perak, dan video kedua saya ni pula tentang silat sebenarnya. Saya rasa macam alhamdulillah masih ada lagi peneraju ataupun pelapis untuk tradisi macam ni supaya tak ditelan zaman. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok ombang ataupun ombak daripada teknologi moden tu dah memang banyak. Dah menghakis. Jadi kita rasa macam apa?
ada lagi ke orang nak sambung lagi legasi ni? Ada lagi budak-budak ada lagi ke kan? Kita akan tanya-tanya macam tu. Jadi alhamdulillah rasa macam ini satu rezeki juga buat kami di penduduk Perak semua. Memang alhamdulillah dapat ada seorang guru yang boleh masih lagi mengajar silat gerak sendi naga. Bukannya guru lagi. Bukan guru lagi. Masih belajar lagi. Tapi bolehlah ngajar lagi kan? Boleh belajar tapi bukannya guru. Jadi soalan yang terakhir Ustaz. Kita pergi pada soalan tadi. Sebab saya punya video ni tak lama, kalau tanya banyak-banyak pun nanti orang pening nak dengar. Betul. Jadi kita buat 3 soalan saja ya. Okey, baik. Boleh. Jadi soalan yang ketiga, apakah usaha yang sedang dan telah dilakukan untuk memelihara dan memartabatkan silat gerak sendi naga ni? Dan apakah harapan daripada Ustaz Fairuz sendiri untuk generasi akan datang untuk mengenali seni silat gerak sendi naga di Malaysia ni? Okey, apa dia? Yang soalan pertama tadi apa ya? Apa usaha yang sedang dilakukan? Sekarang ni saya cuba untuk buka silat untuk kita masukkan untuk kita daripada lapisan kanak-kanak. Lapisan kanak-kanak. Sebabnya daripada kanak-kanak ni lah yang bawa ke dewasa. Bila dah dewasa ni dia lain sikit dah pelajaran dia. Dia tak sama macam kanak-kanak kan. Jadi kita cuba nak masuk untuk sekolah. Sekarang ni yang sekolah rendah ada, yang dekat kawasan dekat-dekat ni sekolah Sungai Ranggam. Sekolah rendah. Kemudian sekolah menengah sekarang yang saya pegang lah di SMK Deri. Okey. Lepas tu untuk gelanggang luar untuk pengunjung-pengunjung dekat Padang Spidi. Padang Spidi ni hari Sabtu malam. So biasanya ada orang kata apa? Ada buka belajar tengah malam macam tu. Ada sekolah ni dekat Padang Spidi tu ada lah. Ada insya-Allah. Kalau Padang Spidi tu hari Sabtu lah. Hari Sabtu. Sabtu malam. Masya-Allah. Hebat betul. Insya-Allah pasal yang ni pun saya diamanahkan oleh guru saya jugalah, Guru Farizul. Dia kata Ustaz buka. Lepas tu yang ni untuk kita nak sambung legasi Cikgu Ismail Cik ni. Jadi kita kena buka banyak cawangan. Supaya budak-budak muda ni tahu yang betul, lagi tradisi. Ada lagi orang nak belajar silat. Jadi orang kata silat gerak sendi naga ni antara satu tradisi yang memang masih lagi dikekalkan lah sampai sekarang. Ya betul. Alhamdulillah. Jadi harapan Ustaz kepada generasi seterusnya nanti, apa harapan daripada Ustaz untuk generasi seterusnya untuk berkenaan dengan silat ni? Harapan saya kalau boleh lah anak-anak muda ni kita masuklah silat. Sebab silat ni melambangkan jati diri kita sebagai orang Melayu. Kalau macam taekwondo depa orang Cina. Tak ada yang untuk mempertahankan agama Islam, tak ada. Tapi bila kita masuk dalam belajar silat, secara automatik kita akan menegakkan agama Islam kita. Jadi untuk orang kita nak tegakkan, untuk bantu orang Melayu, siapa lagi kalau bukan kita orang Melayu. Jadi siapa lagi nak mentabatkan silat? Betul. Melainkan kita orang Melayu. Daya tu benda ni bukannya baru lagi, dah lama. Betul, dah lama dah. Orang dah makin tinggalkan. Jadi harapan saya bagi anak muda, kalau boleh tu belajarlah silat. Tak kisahlah silat apa pun. Sebab silat kita ni semua satu ukhuwah ya. Sama semua silat. Yang penting kita mau belajar seni mempertahankan diri. Kalau orang Melayu masuklah silat. Betul. Kalau nak masuk taekwondo boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak masuk kungfu boleh, tak ada masalah. Cumanya nanti jati diri tak ada lah. Jati diri kita sebagai orang Islam tak ada lah. Betul. Belajar kungfu tak ada yang baca Fatihah dulu. Betul. Kalau belajar taekwondo pun tak ada juga baca Fatihah. Betul. Bila masuk silat, kita ada kurang-kurangnya kita boleh baca Fatihah. Betul. Boleh baca selawat. Boleh baca kiranya apa? Ada kiranya di samping dengan kita memartabatkan tradisi membelakan diri ni, kita pegang pada yang satu, iaitu tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah yang betul. Itu yang betul. Dalam apa jua yang kita buat, ingat Allah. Lagi tu bila saya pasal tradisi Melayu ni, tradisi Melayu memang berkait rapat dengan tauhid kepada Allah, agama Islam. Betul. Daripada segi pakaian baju Melayu, tanjak, songkok, semuanya ada orang kata apa? Ada makna dia sendiri. Ada makna dan juga falsafah tersendiri. Betul. 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 Cakap Ustaz tu.
Jadi kiranya bila saya dengar info ataupun penerangan daripada Ustaz, saya rasa macam bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah, dan masih ada lagi orang yang memartabatkan lagi tradisi silat ni. Maksudnya tak lapuk dek zaman. Betul. Jadi saya sebagai interviewer kepada Ustaz ni, kita nak minta Ustaz lah untuk buka 1-2 buah silat. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Kita cuba insya-Allah. Jadi jangan tutup video lagi. Kita tengok macam mana Ustaz Fairuz buka silat gerak sendi naga. Betul? Betul. Saya Anwar Haziq. Saya ucapkan terima kasih dan jika ada tersalah bahasa, tersilap orang kata perkataan, saya mohon maaf kepada Ustaz. Sama saya pun. Kepada Ustaz tersilap tak ada Ustaz. Saya memang berterima kasih sangat sebab ada orang yang masih lagi memartabatkan silat gerak sendi naga ni. Silat-silat di Malaysia ni. Masya-Allah. Masya-Allah, hebat tabarakallah. Okey, jom kita saksikan